Assalamualaikum. Selamat datang lagi kita ke dalam rancangan lambat. Okey, hari ni kita nak review aiskrim warna kuning. Walaupun korang dah pernah makan aiskrim ni dah lama keluar. Hai, sabar. Okay, walaupun aiskrim ni dah lama dikeluarkan, hari ni baru kita bersenang-senang. Sabar. Hari ni baru kita bersenang-senang. Okey, hari ni barulah kita bersenang-senang, baru boleh nak review makanan yang berasaskan warna kuning ini. Yang pertama adalah musang king. Nampak tak? Musang king. Musang king. Yang kedua adalah, tunjuk tak? Boba. Boba mochi boba. Okey, sebelum dicair kita rasa dulu musang king ni dulu daripada Nestle. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, sangat spicy dia punya packagingnya. Allah, bau dia. Kita buka je dah semerbak bau, nampak? Ya Allah, sedapnya. Sedap. Kita buka sampai habis. Oh, dia dah hampir-hampir dah nak cair dah ni. Okey, inilah rupanya. Nampak tak? Nampak tak? Sekarang ni sekejap ada lighting, sekejap ada lighting. Okey. Alah, entahlah. Panjat apa? Kita review dulu orang lah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Mama rasa dulu Wah, macam makan seulas durian. Cuba asam. Tak nak makan. Sangat sedap. Sangat lemak. Ya Allah, rasa macam makan durian. Faham tak? Okey. Tengok budak ni. Budak ni dah tak sabar, dia dah buka mochi tu. Tunjuk mochi adik. Tunjuk. Siapa yang pernah makan, korang tahulah rasa dia macam mana. Harga dia berapa Ada harga. Harga untuk aiskrim musang king ni, harga dia adalah RM6.50. RM6.50 satu. Memang baloi lah. Memang rasa betul-betul. Rasa mochi. Okay, sekarang kita tengok budak ni makan. Dekat sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Apa rasa mochi? Jom kita tengok selepas ini. Mama tak banyak. Memang baloi dengan harga dia. Rasa dia memang padu. Korang boleh try. Tapi jangan makan selalu lah. Nanti rabat duit. Seterusnya kita akan rasa aiskrim boba mochi boba. Tunjuk sikit. Sini. Dan budak tu dah makan dah. Budak sana tu. Entah dia boleh makan ke tidak. Okay, mari kita buka dulu. Okay. Wow, cantiknya beku macam itu lah. Okay, kita terlengkukkan dia. Terlengkukkan dia. Susah pula. Okay, dah dapat mochinya. Wih, nampak? Dah dapat mochinya. Tak berjelas Tak berjelas. Nampak tak? Daripada jauh nampak. Okey, ini adalah mochi dia. Okey, mochi kita.
kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak tak? Dekat atas dia tu, dia dah salut dengan tepung. Supaya dia Apa? tepung lah, tak nak bagi melekat pun. Lepas tu dalam dia ada aiskrim lah. Lepas tu ada, kawan-kawan perasan nampak tak? Nah, yang tu boba dia. Hitam tu. Banyak. Kena makan cepat-cepat. Sebab dia cepat cair. Sedap. Luar dia punya kulit dia pun lembut kan. Kulit luar ni kalau tak silap buat dengan tepung beras kan. Tepung kanji. Entah. Tengok budak ni. Macam budak tu. Ini kokok. Dan harga mochi ni, aiskrim mochi ni, mochi boba ni, harga dia adalah RM3. Okey, berbaloi lah. Besar juga. Dalam satu tapak tangan. Aiskrim dia. Makan. Bestnya. Apa tak? Tengok. Tak nak lah. Dah, jom basuh. Jadi itu saja review kita pasal aiskrim warna kuning. Okey. Jangan lupa Subscribe, like, komen di bawah. ya, dan share video ni. Bye bye. Itu saja. Jumpa lagi di next video Anja Channel.